Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar pada sahabat-sahabat? Malam ni kita bersiaran pukul berapa dah ni? Oh, pukul 11. Kita lebih kurang dalam 40 minit ke macam tu ya. Kita raikan pada semua sahabat-sahabat yang baru masuk. Terima kasih Flower, terima kasih NHMH83. Terima kasih pada semua. Hari ni kita nak simbang pasal satu isu, iaitu ada yang tanya macam mana kita pergi terus kepada cerita kita. Dia kata suami dia seorang yang narsis dan dia perasan benda tu sebab sebelum dia tak pernah kenal pasal narsis, tak pernah tahu apa pun. Tiba-tiba dia banyak dengar, dia macam orang cerita, dia pun lebih concern sampai satu tahap dia rasa apa yang dia lalui itu menunjukkan suami dia ada ciri-ciri narsis. Jadi daripada situ soalan dia kata macam mana saya nak jaga anak-anak saya. Sebab saya tak nak anak saya nanti perangai dia sama macam ayah dia. Ini isteri lah yang tanya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Jadi kat sini kita sebenarnya nak tengok daripada sudut kehidupan manusia ni. Kalau kita ni kalau kita rasa ada sesuatu yang pelik dalam hubungan kita dengan pasangan, kita tengok orang tu kita rasa pelik. Kenapa selalu dia cerita kat kita, kawan kita cerita kat kita, atau kita sendiri lalui benda tu macam pelik. Maka malam ni kita nak kupas sikit macam mana salah didik boleh jadikan anak-anak tu boleh mempunyai ciri-ciri yang tak elok ini. Narsis ni sebenarnya kita kata satu nama tu macam sedap kan. Tapi dia reflect kepada satu perangai atau pembawaan diri atau personality seseorang yang weird, yang sangat pelik, yang lain daripada biasa. Kalau bercakap dengan orang dia suka pelekeh, kalau dia suka boostkan diri dia suka bangga diri, riak, dia suka orang puji, dia suka hina orang. Lepas tu kalau bila dia kahwin, isteri dia tu dia suka kontrol, dia akan cakap benda-benda yang selalu mengecikkan hati isteri. Bila isteri masak, dia akan hina gitu kan. Jadi sekarang ni isteri tu dah takut. Terima kasih Dino, apa khabar? Jadi sekarang dia tanya apa dia. Macam mana cara nak elak? Waalaikumsalam Dino, apa khabar? Malam ni kita